Yang let's say lah kira. Kalau engkau duduk tempat gelap, dikira anomali ke? Hilang. Okey, dia macam ni. Dia tak nampak dah okay. tu anomali. Tak ada sini. Dia apa? Dia macam benjol Hamid. Tiba-tiba tak Benda Talib ni Ni nama Hamid UDD. UDD. Ya, Kalau sebab tak kriminal kan. UDD. benda pula UDD. Dia macam PDD tapi UDD. Kalau aku dengan BDD sama. Adik, bawah tak ada, bawah clear. Tak apa. Clear. Bila lah aku jumpa anomali? Bila lah aku jumpa Kau masalah, kau problem Mukri. Baik. Jam bagi tahu mana nanti kantoi. Nanti Mukri ni nak cari aku. Jam bagi tahu mana. Dua je ke? Jap, tengah cari lagi. Nak muntah ni. Walah bro. Bukan aku terkena. Okey, satu yang tempat killer sorok ni. Satu. Kau tahu gila. Aku nak pergi tempat situ tau. Betul sekali. Ada betul-betul lah. Dua. Ada mata. Tiga. Tiga. Darah. Okay. Nampak tu gila. Tiga. Aku pun dah sorok berdiri ni. Cik. Yo. Kepala. Kepala kat office Dua. Ni anomali ke? Mukri will die. Ya. Anomali lah? Kau ni Dekat skrin ni? Kau ni tak payah lah. Tiga kan? Nampak Ada huduh dekat office. lah. Ada kepala kat office. Kepala kat office? Kepala tak, yang tu dua. Yang tu dah kira tadi. Ni apa? Empat. Killer ke ni? Bukan. Ni anomali. Cuba picit benjol dia. Mana tahu dia pusing. Cepat je. Bongok lah.